Beli emas lelong kena bayar cukai ke? Soalan ini saya terima dari seorang wanita beberapa minggu yang lepas. Beliau terjebak dengan belian emas lelong dan bayaran untuk belian emas sebanyak RM750 sudah pun dibuat. Selepas bayaran tersebut dibuat, dia diminta untuk membayar cukai dengan LHDN dan syarat ini langsung tidak dinyatakan sewaktu perjanjian awal. Dan lebih pelik ialah bayaran LHDN tersebut perlu dimasukkan ke dalam akaun individu. Dan jika beliau gagal untuk bayar, beliau diugut, polis akan datang ke rumah dan akan dikenakan denda RM40,000 dan penjara 2 tahun. Bila dilihat profil akaun emas lelong tersebut, harganya terlampau murah dan tidak masuk akal. Emas seberat 20 gram dijual dengan harga RM400 sahaja. Jika tuan-puan lihat harga belian balik emas 916 dengan Public Gold hari ini ialah RM324 per gram dan emas 20 gram boleh dijual setinggi RM6,000. Bukankah emas tersebut akan dapat keuntungan yang lebih tinggi bila dijual kepada Public Gold? Hanya kerana tuan-puan ingin jimat dan membeli emas yang murah, risikonya ialah tuan-puan ditipu dan juga berkemungkinan emas itu bukanlah emas yang tulen. Belian emas seharusnya bersama dengan syarikat emas yang mempunyai reputasi yang tinggi. Jika bajet tuan-puan tidak besar, tuan-puan boleh menabung sahaja di akaun emas Gap Public Gold. Cukup gram dalam akaun, tuan-puan boleh keluarkan dalam bentuk gold bar ataupun dinar dan tuan-puan juga ada pilihan untuk mengeluarkan emas 999.9 dalam bentuk emas perhiasan. Caranya, tuan-puan boleh rujuk pin video saya untuk langkah mudah daftar akaun emas dan nanti saya akan bantu tuan-puan cara terbaik menabung emas di Public Gold sesuai dengan bajet tuan-puan.